perempuan Manga. So lepas ni Sayang. Amat seronok lah. Pasal saya tak pernah kahwin kan. Saya kahwin sama kan. Saya tak boleh cerita tebak. Saya sebelum ni memang lepak KL. Saya lepak KL Lembah Jaya, Ampang ni. So saya balik Lenggong ni 6 bulan 10 tahun lepas. Orang pertama saya kenal dia lah. So saya nak balik duduk jaga rumah pesaka lah. Rumah pesaka dia tanah banyak, tanah datuk kan. So ingat balik duduk kampung lah. Saya selalu sembahyang berdoa lah, mak buat. Duduk saja kan dengan dia kan. Saya panggil dia Manga. Manga tolong masak. Manga selalu hantar lauk kat saya cakap. Saya pun saya segan kan. So ambil RM50 lah, 3 hari 4 hari je boleh hantar. So dia cakap boleh. Start tu lah bagi duit dia masak lauk kan. Tak tahu hati je. So panggilan abang sebelum ni kepada puan Manga. So lepas ni Sayang. Yang ketiga. Saya kenal dia, duduk dekat, duduk masak bagi dia makan selalu. Lepas tu ingat ke tak nak ada dia. Rupanya dia ada hati kat saya. Terus dia mari Minang. Anak-anak macam mana? Anak tu mula tak suka tapi sekarang okey lah. Tinggal anak pun tinggal 2 orang je perempuan. Ada lah dia ada tu mari dia tak mas ni. Kata jodoh macam mana tak dapat tepih. Sebab tua dengan budak jauh mana beza. Cuma takdir lah, kuasa Allah kita tak tahu kan.